ada banyak untung. Boleh top up prepaid. Yang lain semua jangan kecil hati ya. Tapi antara semua, saya rasa practice yang paling baik. Itulah sentuhan yang ditunggu-tunggu selama ini. Seluruh negara bagi meraihkannya. Malaysia bola. Nasir! Hari yang mulia ini, kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua kawan-kawan saya yang berada di rumah di sini. Ucapkan selamat hari raya kepada Fakar bersama-sama. Ya, saya ucapkan selamat hari kepada Muhammad Afri, saya Mop. Ucapkan selamat hari raya. Maaf pada ayah. Yang penting minta maaf pada ayah. Kepada semua warga rumah Negeri Sembilan Daerah, ikhwah dan akhwat, kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Saya dah berterima kepada pelajar-pelajar terutamanya pelajar student Malaysia menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufian bin Abdullah, Usuluddin tahun 2 Kahirah, mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kalau ada terhutang dan termarah, terpukul ke apa-apa je lah, harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga Negeri Sembilan. Tapi apa yang lebih penting, raya tetap tak bermakna tak ada dolomang kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Muhammad Nusyam, pelajar tahun pertama Syubra Azhar. Ucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua sahabat-sahabat yang berada di Malaysia ataupun di Mesir. Saya minta supaya sahabat-sahabat doakan saya berada di Mesir mencapai matlamat yang dikehendaki, insya-Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Diri kami 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa yang mengenali saya ucapkan selamat raya, maaf saya batin atas segala kesilapan yang telah saya lakukan kepada kalian semua. Dia baru, nampak tak? Tadi lapik-lapik tadi tu, itulah dia baru. Kalau kita tengok dekat-dekat, nampak tu? Dia memang buruk lah ke mana, sebab dia baru kan. Jadi kalau kita nak tahu habitat dia ni, kita kena selalulah masuk dalam hutan, kita tengok. Basah ni baru ni, dia kalau basah betul dia jadi King Kong ni baru ni. Dia boleh panjat bangunan, macam-macam makanan, daun, semua di sepah ni. Robong, buluh, kulit kayu. Itu tu lah. Tu, tempat tu. Kalau kita biasa berjalan dalam kebun kota, kita memang senang benar lah jumpa baru ni. Nak bagi macam mana dah tempat dia kan. Saya mari sekali, saya pergi lagi ke tepi dia kan. Saya nak cari apa, cari cacing, nak pergi mancing. Lepas tu, saya melintas ya, saya nampak baru. Ni ramai-ramai ni. Sampai seekor nak dah ni. Setiap seekor tu dah tahu dah nama ni. Karim nama ni. Karim. Dia yang paling tua lah sekali. Kalau nak dikirakan dalam banyak-banyak baru ni, dia pipi tu tebal, lebar pipi kan. Dia boleh berfikir tu. Bila berfikir, pipi jadi lebar. Nampak? Tu anak tu. Tu yang apa tu nombor 2. Dia baru ni, dia tak boleh terperanjat tu. Sebab dia kalau terperanjat, dia boleh rebahan tu pokok balak tu. Nah, yang besar ni, yang mamai ni. Kalau dia terajang dengan pokok balak tu memang tumbang lah. Kalau takat kau lah 5-6 orang dia sekali setak je tu.
Dia sepak sekali. Nah, kat pangkal gaul kena pergi nah. Saya balik dulu lah sebelum baru ternampak saya. Assalamualaikum, bertemu kita kembali dalam rancangan Medic TV Bersih Hari Raya Aidilfitri. Bersama saya, pengacara anda Nur Azin binti Abdul Karim. Saya kini berada di ARMA, iaitu Singkatan bagi Asrama Rumah Melayu Abbasiyah. Tepatnya pelajar-pelajar tempatan. Nanti tak? Ini dia. Monster yang pertama. Mandakan Medic TV kami iaitu Bersih Raya. Kita ingin minta salam raya kepada mereka. Ini Suhaila. Silakan Dr. Suhaila. Salam raya. Pandang ke mana? Kamera nak balik. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya pada ayah dan ibu yang di Mesir dan juga di Malaysia. Dan kepada sahabat-sahabat di Bakans, di UIS 9, senior-senior, rakan-rakan abang-abang, dan kepada rakan-rakan medik korang yang sudah tugas sabar terang maaf juga lah mana passion yang kita rasa kita juga minta maaf kan. Sejak macam tanpa belajar dia nampak dia tak pernah main raya. Saya kira dia sangat sebab sebab ke sebab sebelah universiti kan dia ada family passion dengan tu kan. Kasih dalam tanya lagi. Okey. Ya, itulah dia sedikit sebanyak salam perantauan daripada doktor kita yang sedang bertugas di hospital Abbasiyah ni. Sekian itu program untuk Medic TV Bersih Raya. Hari Raya untuk anda semua. Salam perantauan, salam Hari Raya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Syah Liberty memaafkan lahir dan batin. Kami dari Syah Liberty mengucapkan selamat Hari Raya.